Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Fatihah Najwa binti Muhammad Faizal memegang nombor matrik D2024111004. Dan saya Nurul Farhana binti Hamdan memegang kad matrik D202411100116. Hari ini kami berdua akan menerangkan tentang satu teknik membaca lantang. Apa itu membaca lantang? Membaca lantang adalah satu cara berkomunikasi. Ia adalah satu cara menyampaikan maklumat atau memberikan hiburan kepada pendengar. Terdapat 4 strategi untuk melaksanakan membaca lantang, iaitu ulang dan membaca serentak, membaca radio, membaca gema dan teater membaca. Itu teknik ulang dan serentak yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, membaca mengulang dan serentak ini kaedah membaca bersama antara murid dan juga guru. Iaitu pelajar-pelajar perlu mengikut atau mengulang kembali apa yang dibaca oleh guru-guru secara berulang kali dan serentak. Tujuan utama teknik ini ialah untuk melatih sebutan, intonasi dan kelancaran bacaan murid. Apabila murid membaca bersama-sama, mereka akan meniru sebutan yang betul, meningkatkan keyakinan diri apabila membaca dan mengenal struktur ayat. Teknik ini sesuai digunakan untuk murid tahap awal, terutamanya pelajar yang masih belum lancar membaca atau pelajar yang kurang yakin membaca di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Sihat. Apa tahu hari ini cikgu akan mengajar tentang apa? Kebersihan. Betul. Okey, hari cikgu nak kamu semua ikut bacaan cikgu hari ini. Setiap hari kita mesti mandi. Setiap hari kita mesti mandi Supaya badan bersih dan segar. supaya badan bersih dan segar. Okey, ulang lagi sekali. Setiap hari kita mesti mandi supaya badan bersih dan segar. Tahniah semua. Ya betul. Kita kena mandi supaya badan kita bersih dan sekarang cikgu nak panggil seorang untuk baca balik apa yang kita sebut tadi. Siapa nak cuba? Okey, Farah dulu. Setiap hari kita mesti mandi supaya badan bersih dan segar. Okey, Ifah pula. Setiap hari kita mesti mandi supaya badan bersih dan segar. Wah, bagus. Okey, sebabkan Farah dan Ifah telah membaca berulang kali tadi, jadi cikgu ada hadiah untuk Farah dan Ifah. Terima kasih cikgu. Ini untuk Farah, ini untuk Ifah. Cikgu. Dah. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang manfaat teknik membaca ulang dan serentak. Yang pertama ialah meningkatkan kefasihan membaca. Murid akan lebih lancar membaca kerana mereka akan menyebut perkataan secara berulang kali dan mereka akan biasa dengan sebutan dan struktur ayat tersebut. Okey, seterusnya adalah meningkatkan pemahaman teks. Apabila membaca berulang kali, murid akan lebih memahami jalan cerita atau isi cerita tersebut secara mendalam. Yang ketiga ialah menguatkan daya ingatan. Hal ini adalah kerana pengulangan pembacaan akan membantu murid mengingati perkataan, ejaan dan maksud dengan lebih lama. Seterusnya adalah meningkatkan keyakinan diri. Murid akan berasa lebih yakin apabila dapat membaca dengan betul dan lancar. Hasil latihan berulang kali